Kak, kenalkan diri. Kakak dari mana? Makcik, manggil. Sini pernah panggil makcik. Makcik dah tua dah, umur 73 tahun dah sekarang ni. Makcik dari mana? Ya, makcik daripada Ipoh. Lepas tu makcik dah belilah apps ni, pakai nak belanja Dewari dulu kan. Sampai sekarang ni dah sampai 100,000 dah lah. Masya Allah. Apa yang dirasakan bila dapat makan ni? Dia seronok lah. Pasal makcik pernah belajar bahasa Arab lah. Dah 3 tahun. Tapi tak faham. Tak faham. Nak tengok Quran kita tak tahu juga. Tapi no apps ni yang kita dah baca hari-hari. Jadi kita baca, kita tahu dah makna dia sikit. Tapi taklah semua. Tapi ada setengah-setengah yang tu kan. So 1,000 perkataan tu dalam masa 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan. Macam mana tips untuk kita kena buat hari-hari? Hari-hari kena buat. Okay. Sekarang ni makcik tengah berlawan. Kami ada kan ada Liga. 30 orang tu kan. Kita kena top atas time kan. Makcik dah 22 pusingan lah. Tahniah. Ya Allah, ini semua rezeki yang Allah bagi. Bukannya Ini orang ni kita macam cakap. jadi ketagih tau. Tiap-tiap hari mesti kena buat. Kena buat. Ulang balik. Otak yang dia sharp Bukan. Bila